Rasa macam dia ada creamy dia. Dia ada creamy dia. Jauh dia main. Dia kena tunggu sekejap lagi air pasang tu. Ui. Dia kena kejar. Ada tu ni. jauh ni. Kepala otak kau. Pagi, petang, malam kami gerak pancing siap joran tegak. Mana kembara nak lalu tunggu depan sana. Lama tu daripada ni? Dah baru 15 minit. Okay, right, jom. Hello semua kawan, welcome back to my channel. Saya siap apa tu. So yang mana baru sampai kat channel aku, thank you so much guys. Dan sentiasa support aku dalam hashtag gang tak apalah. So hari ni gang, kami keluar awal pagi meneruskan aktiviti hari ni. Tapi tak tahu game apa. Strike kuat, kali pun lari laju. Muara pantai kami tetap turun. Janji dapat hasil, confirm puas balun. Shashan Channel. So gang, ahli komplot kita ini kita ada Kazolja. Kita ada hadiah Dinda. Kita ada Wajat gang. Mantap 7 hari guys. Kemah mantap. Okay gang, so ini kita dengan Wajat nak pergi Mengai lah. Tengok spot-spot sini pula. Okay gang, ni sebenarnya kami ni kat Bagalang. So sebelum ni aku kerap mengai kat JT depan lagi, JT Pak Din. Dan masa dalam sesi aku duduk mengai tu adalah aku duduk singgah kedai makan apa tu, jumpa dengan Wajat. Duduk sembang-sembang. Set komplot lah. Lama lah tu. Lama kan. Ingat Setahun kau duduk tahun? kat setahun Setahun lebih lah. yang korang kena serang dengan ular. Si kuih kena serang kuih ular. kena, Lama lah tu. Setahun lebih lah. Setahun lebih baru dapat komplot. Nampak? So, dia baru jumpa balik nombor telefon. Kita lambat sikit lah. Lama. Apa punya? Di, kalau kau nampak motor ni lajak masuk longkang tu, memang aku sabotaj lah. Memang aku cekik dia, tengah cekik dia. So, wah, ini hari lain. Ini mantap. Jalan. Kau tengok jalan, tengok depan. Jangan tengok kamera. Wah. Ini cakap. Ini bulan. Tengok kat bulan kat Google. Macam ikan apa? Senjata lama kena canik. Gila tahun bila hampa tengok. Aku simpan ni dah 4 tahun. 4 tahun masih okey kena canik. Badu siap. Nice. So selain daripada SP, aku ada standby micro jig, mino, pensel, bodoh, kereng, bukan kereng, apa macam-macam lah, flutter stick lah, apalah. Sabar sedikit untuk mujuk spesies yang kita bakal mencari hari ni. Tapi untuk hari ni aku nak pakai SP, pakai geli-geli. Betul geli-geli kan, kena canik ni lama tak pakai. So ni jig head 3.5 gram saiz macam ni, dan juga mata 3 untuk elak culah. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. So setup untuk hari ni, aku pakai Ultra Bender daripada Bender Rod. Aku pair dengan reel ni macam ni lah. Tak, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Tak. SP. Jauh dia main. Dia kena tunggu sekejap lagi air pasang tu. Ui. Dia kena kejar. Dia kena kejar.
닝날 돌아면 춤을 춥시다. Dia kena kejar. Ambil kau. Ambil kau. Kena kejar anjing. Besar Babi lah. Aku ingat pas. Kau tahu daripada aku nak mancing, aku nampak binatang hitam. Babi besar je cakap binatang ni. Aku cakap Aduh. Hei. Wah, lu lempik lah. orang tidur ni. Kau lambat jangan sedih. Kalau tak kau confirm kau berdekah punya. Adi dia turun sini. Dia nak pergi casting kau. Ada anjing kejar dia. Berlari babi member di atas. Adi kena kejar. Ambil kau. Ambil kau. Habis celah. Sumpah lawak lah. Aduh wai. Tengok. Wajak gelak bai. Kalau aku Pertimbang dia main kat atas. Sini pun tak tahu air masuk rumah apa. Aku apa? Air 10. 2 hours later. Jap lagi belah situ. kita nak masuk pergi spot, tukar spot kan. Tolong pi beli tepung dengan roti. Oh yo. Ada mah. Nampak? Dia sulah sengit punya. Sebenarnya aktiviti hari ni aku pakai popper lah. Aku pakai SP lah. Asalnya untuk aku mencari apa ni? Ikan bulan. Lama aku tak main ikan bulan. Tak tahu sini spot ngam tak ngam. Ada tak ada. Tapi sebelum ni spot ni ada je potensi. Kita tunggu ayat pasang. Tapi sebelum tu kita try casting. Dah ni ayat tak pasang lagi. Dalam ke 10 ayat pasang. Dah ni baru pukul ada barang sebalik ni. Aku risau juga. Ini macam laluan dia. Macam laluan dia naik sak di sebelah ni. Dia lintas. Dia ada jalan. Open. Ha? Boleh biri atas tu Jangan 50-50 sangat bodoh. Sebab yang ni nak lari kena 2 orang. Ha? Mana? Sini tak ni kena kaput. Oi, sini 70-30 ni. Kat sana tu yang 100% okey. Ayat tak pasang lagi ni. Oh, ambil betul weh. Jangan bodoh. Baik, kita jangan. Sama ada kita awal ataupun kita terlambat. Sini. Tak ikan ni timing kan. Kalau dia ikut betul-betul yang dia punya air surut pukul 4 pagi je ni mampus. Ada tu dia.
Kepala otak kau. Run. Syashan Channel, buat apa tu jom kita gasak. Geng ketak pala tak kira mana, pancing steady ikan semua kena. Gasak ke bro jangan tunggu, strike kuat kali pun lari laju. Muara pantai kami Hari ni kita dah sampai dekat spot kita. Sambung lah. Okay, ni namanya Muara Teluk Belanga. Kita dah pindah dekat area berdekatan dengan Jeti Pak Lim. So kita try lah kat sini. Ayat tengah, ayat baru nak pasang. Aku akan main belah sana. Kau tahan kat So aku ambil set up barang dulu. Ha? So stay tune guys. Apa ni? Aku pakai water GKP size 16 Tapi jangan main tepi ni. untuk udang hidup kan. Dia memang tangkap lah. Banyak dahan bawah. So macam biasa, bismillahirrahmanirrahim. Hello. Aku nak try ancak-ancak lah. Pelampung tu kira macam indikator aku lah. Kalau ada barang dia ambil je. Dalam kot sini pun. So geng, aku dah pacak satu untuk pelampung umpan udang hidup. Aku try. Tak tahu lah. Hari ni memang dengan cuaca nak hujan. Adi kat ujung sana. Aku tak tahu Adi tengah cari apa. Asyik nak cari bulan. Tapi ni apa? Okey, aku dah nampak belanak. Jadi geng, memandangkan aku tak tahu nak buat apa. Tepung ada. Aku tengah setting botol untuk cari belanak. Kau nak pergi sana je? Dan weapon aku diperkasarkan oleh Steel Technical guys. Ada handgrave Rishasian yang nama. Nampak? Oi, sangat-sangat best untuk aku pakai. Aku tebuk botol pakai pisau ni lah. Aku buat drill. Haha, boleh weh. Ingat apa tak boleh lah. Ambil nama. Oh, minta betul. Siapa minta betul? Tak tahu Adi ke mana. Dia panggil ke apa? Pasangan aku. Hang punya top player. Dah ada berjalan. Pagi petang malam kami gerak, pancing siap, joran tegak. Tasik Lombong, sungai laut, mana ada ikan kami. Sirat lawan. Lawan. Badan tu kena main. Oh, okey. Tunduk ni. Drag main, drag dulu. Orang tu duduk tengok bodoh tak ada buat teruk guys. Tak patah tu. Tak ada mana goyang itu. Ha? Belana. Depa belana apa? Ada ke? Ada. Alah lucu pula. Ya. Allah, satu-satu. Buat jadi umpan ni. Ada? Ha? Ada? Jauh ni? Oh, Garut. Ha? Betul sirat. Betul ke? Betul sirat? Ui, bapak besar weh. Betul sirat kata dah. Okay geng, sebenarnya Manap 7 hari ni aku saja je sorok identiti dia. Dia sebenarnya adik kepada Adi Adinda. Kau tengok ni lah abang dia. Sorry Adi, aku terpaksa pecah rahsia, nampak. Abang dia misai dah tumbuh, janggut dah tumbuh. Dia baru tumbuh misai, janggut belum lagi. Nampak? Ni Tapi aku gangster mak. ha. Dia abang tak boleh kalah. Abang tak boleh kalah. Tu orang pelik, macam mana Manap boleh ikut Syah mancing, macam mana Manap boleh ikut Syah mancing. Sebab dia adik-adik lah aku bawa dia mancing. Ya. Air tak cantik. Ya.
Acik cari apa? Di bulan Oh bulan. nak habiskan udang malam tadi mancing. Oh. Malam tadi. Tak ada acik bulan? Ha? Ada? Tapi ni kurang nangkap lah. Aku biasa nangkap. Malam tadi dapat 2 ekor je. Korang nangkap? Tak malam tadi. Ha? Oh. Dia makan 6 kali dapat 2 ekor je. Oh makan 6 kali. Dia akap ekor bulan 2 ekor. Boleh acik. Acik. Macam modal. Ha, lip betul. Siapa buat? Macam apa? Pegang. Kita tengok. Lip sepatah. Aduh. Kalau masuk tempat-tempat ni lip sepatah bersama dengan geng tak wala, boleh claim dekat mana? Claim kat mana? Mana seminggu? Mana seminggu. Sebab dia kerja kedai aksesori. Kedai aksesori. Cakap Cina sikit, Cina. Gong si fa chai. Okey. Mantap geng. Super Lampung. Masih cik, saya ambil udang. Harap dapat ikan. Sas. Udang Pelampung. So agak sendu depa pun main dengan anak-anak ikan je apa bagai. Jadi aku decide untuk patah balik ke sini lah. Try kat sini jugalah. Sambil-sambil tengoklah apa yang ada. Kita bantai sekejap lagi. Stay tune guys. Ada potensi dia sekejap lagi nak naik macam tu balik pakcik. Mana? Yang pupak. Dia nak kena air. Kalau air, kena time dia. Kalau macam air yang sekarang ni memang tak ada lah. Tak ada, kosong. Tak ada. Kosong. Boiling dia tak ada langsung kan. Tak ada. Kalau tidak tu sebelah sana tu air gerak subuh ni, air turun kan dia nyembak. Oh maknanya sini memang spot untuk tarpon lah. Tarpon buat sampai bawah. Oh. Tapi sini tak besar sampai yang ni je. Kalau dekat Jetieri dulu cik pernah dapat 1 kilo 400, 1 kilo 200. Oh kat Jetieri tu pun ada juga? Ada. Kat belah mana? Dulu dekat tangkai ikan tu, acik dulu mula-mula main kat tangkai ikan tu banyak. Letak tangkai ikan tu masa Cina kan. Letak gantung agak 10 kaki dalam udang. Berapa kaki? 10 kaki. Okey. Dia hidup dah pendek. Oh, separuh hari lah. Oh, rendam kan separuh hari? Sebab rendam bawah habis ketam kerja kan lah. Dia kena gantung. Kena gantung. Oh, ilmu. Kau nampak? Macam tu orang cakap, jumpa otai-otai kutip. Air dah surut habis. Pakcik bagi. Oh, makasih banyak pakcik. Moga pakcik sentiasa dimurahkan rezeki. Esok pakcik datang confirm gasak ni. Mak Mael. Terima kasih Abang Mael. Bagi udang. Mak El JKR orang semua kenal. Mak El JKR. Mak El yang mana kenal. Mak El JKR. Sini orang kenal. So Wak Mak El pun ada boat dekat area kayak apa Ijan. Ijan. So apa ni? Dia dah berhenti hantar barang kan? Dia dah buat full time lah. Jadi apa? Pengusaha kayak. Ni geng, ada geng yang nak datang pasang bento sini, nampak? Bento ketam, umpan tengok umpan apa. Kepala bawah emas guys. Oh. Ini kalau ketam tak masuk, bodoh lah ketam tu. Makanan sedap ni. Aduh. Oi, bento bawah emas tau. Makan modal betul. Percaya ketam ni pohot. Kan? Tak apa lah, sonok-sonok ke. Aku lah ni tak dapat apa hari ni. Ni lah. Pak Jad. Pisang. Imam dah panjang tangan lah. Adi ke apa ke pun tak tahu pergi mana lah. Melilau lah. Masing-masing merayau lah. Tak ada idea. Nak cari, asalnya aku ada plan untuk cari belanak pun tak nampak apa. Tunggu petang sikit ni. Nak PJT Asri ke apa ke pun orang ramai. Hari ni weekend. Kebetulan hari ni hari Ahad. Tengok macam mana. Pak Jad tahu apa ni? Tunggu petang. Petang sikit lagi lah. Kita tunggu petang sikit lah. Kalau ikan dapat petang, kita makan malam. Ikan makan malam, kita makan pagi.
Ini hari saja lah nak main-main land-based kan. Nak main member ni sebab tak semua yang nak main kayak. Layan lah ni. Layan syok-syok tu yang macam-macam barang bawa. Bulan lah, botol lah. Dah memang expect lah. Ini kalau bulan tak ada, aku nak cari belana. A few moments later. Asal tak buat ni bang? 2 ekor geng. Okay, lauk. Ada dalam tu? Ada. Pandai mancing. Ya, ada saiz. Berada teman kat sebelah. Baru jumpa dah jadi geng lah. Oh, ada saiz. Nampak? Aish. Umpan ni, umpan cakap tu. Ah? Boleh untuk umpan cakap tu. Oh. Ada siut. Main mancing hari ni. Pandai pujuk. Pujuk. Tapi halus ya, seks umpan. Dari tak ada. Tadi aku nak datang kat kau ni, aku nak bawa set sekali tu. Aku macam, so aku nampak kau bawa botol. Aku cakap lagi lepak dengan brother ni lah main botol. Lagi aku pergi ambil. Ada je set tak tu. Kau kata apa? Ada yang besar. Duk pusing botol. Ada yang besar. Ada. Tak nampak ekor dia. Ya. Ada lauk. Lauk untuk diri sendiri untuk cakap bang. Ha? Untuk diri sendiri Untuk cakap. diri sendiri aku gorengkan je. Mampus lah kau besar mana pun. Aku yang nak makan kan. Kau kisah apa kan? Weh, 2 ekor. Seekor, 2 ekor. 2 ekor. Boleh mancing ada ni. Pandai mancing lah berarti ni. Berani dapat 2 ekor tau. Alhamdulillah ambil kau 3 ekor terus. Oi. 1, 2, 3, 4 ekor. Bukan sokok kan. Ha? Dah bang, ngomai bang. Adalah kecil-kecil lah. Ha? Ada barang ke? Ada satu. Awak dah pernah penat. Oh ada seekor. Tu panggil hang tadi. Awak dah pernah penat. Wah. Yang saiz ni, yang sedap ni. Ni yang saiz tengah ni. Ni cukup lah untuk kita. Mantap lah. Tambah sikit. Kat bini aku pernah saya mancing balik lambat. Goreng ada. Goreng dah siang. Mana cerita kan mana? Cold dog. Rasa tengok tamuk lama tak makan. Tamuk pula. Dia besar macam ni tamuk. Sedap. Aku main ambil depa dapat goreng main-main makan tu. Kau ajak. Dia tamuk. Ni korang dapat kat jeti tu. Tamuk kan main ikan. Bukan macam hang tamuk. Bukan. Yang tamuk mati bukan? Bukan. Potang. Hot dog. Lah. Hei. Hang ni tamak. Pahit bodoh. Ui, masin bodoh. Syashan Channel. Buat apa tu? Jom kita gasak. Get ketapalan. Tak kira mana. Pancing steady, ikan semua kena. Gasak je bro, jangan tunggu. Strike kuat, tali pun lari laju. Muara pantai, kami tetap
Camping day mah. Jadi geng, tadi aku dekat sana bantai apa belanok hak kecil-kecil tu kan, nak buat nak goreng bagi member makan. So sementara daripada tengah siang tu aku makan tu Maggi. Weish, time-time macam ni barang ni paling sedap sekali. Menggoreng ikan. Oh mak, sembang nanti. Risau sembang. Apa dia ingat dia orang ni ada family boleh camping ke? Kita pun boleh. Tapi dia orang makanan padu-padu lah. Dia orang prepare memang betul nak berkelah memang. Kami apa dapat tu jadi makan. Tak ada buat standby pada rumah pun tak ada. Muara pantai kami tetap turun, janji dapat hasil confirm puas balun. Rashan channel buat apa tu, jom kita gasak. Gimana ada Suruh joki. Ikan dah rentung. Oh no. Minyak dah hanyut. Wow. Lagi. Dua pilih. Depan. Kita jangan makan. Kalau tingtong 2. Di kau payah ni nak kena keracunan. Biasa kau paling sempoi. Tak, sebab kami besok kena keracunan sama-sama. Okey, 3 orang. Kalau tingtong. Okey, Mam, kau sini kau, Mam. Kau sini, Mam. Siapa nak bawa kereta? Aku bawa. Bodoh. Aku bawa. Kau dah tingtong. Tulang. Okey, saya bismillah. Buang tulang. Ada tulang ke buang? Bismillah. Sudah rasa sila komen. Okey, jangan rasa dia kan. Tak adalah rasa macam pelik ke apa ke. Rasa haruan goreng lah. Macam keli pun dia rasa. Oh, ni yang ni yang tak hangit lah. Tengok isi dia. Kalau belanok kecil. Tu, siapa nak ambil koyak cepat. Yang ni serius apa? Oh, salah. Jari. Ingat nak rasa itu tersedap. Cepat. Go, menap. Panas. Okey, tu. Bawa. Macam ni, ni kau makan boleh? Kau mana? Ambil je lah. Lembut. Lembut kan? Belanak tak ada tandingan. Rasa macam Dia ada creamy dia. Dia ada creamy dia. Ni tak garing. Lemak dia. Weh, ya. Sedap weh. Sumpah sedap. Rashan channel buat apa tu, jom kita gasak. Gimana ada ikan, situ ada kami. Strike sana sini, rezeki tak. Dah, abang cari lokan ada? Banyak dapat? Weh, jom kita pergi tengok weh. Yang punya cari lokan. Hasil lokan di sini. Bang, pula tengok. Abang tunjukkan. Tengok abang, tunjuk. Boleh? Weh, banyak tau. Ui. Ambil bang. Banyak gila. Ni saya kat pegang tu sekejap ah. Tak tengok saya punya. Masuk lokan. Lokan sampai. Ni barang. Sak ni weh. So yang ni nanti lepas cuci, dia bakar tau, bos ah. Next content. Kita kena cari barang ni. Tapi aku rasa kena main dengan depa. Betul. Okay, next content. Yang penting kepala ikan bawal emas. Itu bento ketam. Power kat geng-geng ni cari lokan ni. Depa naik bento. Naik bento. Nak apa angkat? Ada? Ha? Ma.
Lepas ni try kepala siakap lah bang. Bawa emas dia tak mau. Bawa emas dia tak nak. Ha. Bagi. Banyak, masih banyak. Okay, Papa Roger. Masih banyak Alright, sama. Baik, nanti kita tengoklah atur balik nanti. Steady. Tengok wajah tunggu. Bulan punya pasal daripada pagi sampai petang tunggu kat sini tu. Apa? Lain kali kita jumpa lagi. Ha, kita atur lagi. Kita cari dia. Kita cari dia sampai dapat kan. Cari sampai dapat. Mantap. Thank you bang. Alright. Mantap. So kita nak kemas-kemas lah geng. Ni studio banyak gila. Ni yang tadi yang dalam plastik kita tengok tu. So jadi mereka dah collect, mereka dah buat keluar. Apa nampak pintu ayak ni? Dekat sini mereka cuci. Cuci pakai ayak kat muara ni juga. So ni dia tengah buat pengasingan. Bagi seorang sikit. So mereka turun 6 player. Kena bagi 6 lah. Kita tengok, saiz okey. Tapi bila dia cakap isi dia dalam kecil kan. Yang ni nak kopek susah lah. Sebab dia hidup lagi susah nak kopek. Dia kena, kalau kita bakar dia akan dia terbuka sendiri kalau masak. Terbuka sendiri. Kalau masak dia terbuka sendiri. Memang sedap lah bang ni. Sedap Kami tu bang Amun memias. Tengok dia kata sedap. InsyaAllah lah kalau ada rezeki apa kita buat konten ni. Kita cari ni kita bakar. Makan dengan apa sedap bang? Cicah. Cicah dengan sos style boleh Boleh. Nanti abang kalau jalan-jalan di Sabah mesti jumpa juga. Oh ya Ya, banyak Sabah. Kat Sabah barang ni banyak. Sebab tu abang-abang ni dah terbiasa dengan benda ni. Boleh nanti kita try buat konten, kita try makan. Cicah bodoh boleh juga bang. Oh, cicah bodoh boleh Memang style cicah bodoh.